sudahlah kefahaman berkaitan tentang bacaan Al-Quran itu pun dah menyeleweng, bacaan Al-Quran pun dah salah, sanggup pula melanggar kaedah bacaan Al-Quran semata-mata mahu menghalalkan ritual rekaan mereka. Okey, kita ijazahkan amalan untuk menahan dengan izin Allah, insya-Allah. Ya. Letak tapak tangan di hari-hari, kita baca Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ketika watab tu mulut yang buka, watab tutup, kekal tutup. Di dalam lidah diangkat, tongkat ke langit-langit. Watab. Lepas tu mata pejam. Kena bayangkan, semuanya elok, semuanya tak keluar. Semuanya tu duduk dalam keadaan yang baik. Terkunci di situ. Angin tak keluar. Niat masa tu, ya Allah, selama mana aku perlu dalam keadaan berwuduk, engkau kekalkanlah wudukku. Boleh? Selama mana perlu dalam keadaan berwuduk. Nanti bila kita balik dah tak perlu berwuduk dah kan? Kita baca balik. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Zalika taqdirul azizil alim. Pusing 3 kali, 7 kali. Boleh. Pusing balik perut tu, jalankan balik semua. Masa tu pun jalan. Cuma kita tak nak dia keluar-keluar tu. Kerap keluar kan? Boleh semua? Surah ijazahkan untuk diamalkan insya-Allah ya. Yasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, apabila menonton video ini saya terfikir-fikir, rupa-rupanya sudah lama saya tak buat video kritikan terhadap amalan-amalan merepek yang diajarkan oleh sesetengah ustaz dan ustazah kita. Dan semua ini disebabkan oleh orang politik terlalu kerap buat masalah sehingga perhatian kita banyak tertumpu kepada isu-isu lain. Sebenarnya sahabat-sahabat, saya lebih suka apabila tidak perlu membuat kritikan seperti ini. Tapi itulah, tup-tap muncul pula isu baru. Dan hakikatnya, isu ini tak jauh beza dengan tema yang saya sudah lama kritik dahulu, iaitu budaya mereka-reka amalan agama tanpa dalil. Sahabat-sahabat, prinsip asas agama ini sebenarnya mudah saja. Buat apa yang agama suruh, tinggalkan apa yang agama larang. Jangan suka-suka mereka-reka dalam urusan agama kerana agama ini telah pun sempurna. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini, aku telah sempurnakan untuk kamu agama kamu. Agama ini telah sempurna sejak zaman Rasulullah SAW lagi. Maka, apa yang menjadi agama pada zaman Nabi SAW, itulah juga agama pada zaman kita. Apa yang tidak dianggap agama pada zaman Nabi Muhammad SAW tidak akan tiba-tiba menjadi agama pada hari ini. Sebab tu Imam Malik rahimahullah, dia pernah sebut, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana ar-risalah li'anna Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum fama lam yakun yawma idzin dinan fala yakunul yawma dina. Sesiapa yang melakukan bid'ah dalam Islam dan menganggapnya baik, maka dia telah menuduh bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhianati risalah. Kerana Allah Ta'ala telah berfirman, pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kamu agama kamu. Maka apa yang tidak menjadi agama pada waktu itu tidak akan menjadi agama pada hari ini. Kenyataan ini disebutkan di dalam kitab Al-I'tisam, jilid yang pertama, muka surat 65. Sahabat-sahabat, kenapa Imam Malik berkata begitu? Kerana kalau sesuatu amalan itu benar-benar baik untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, sudah tentu Nabi Muhammad SAW lebih dahulu mengajarkannya kepada para sahabat baginda ridwanullahu alaihim ajma'in. Kita kena yakin bahawa Nabi SAW pasti tidak akan meninggalkan satu jalan kebaikan pun, melainkan baginda telah tunjukkan kepada umatnya. Nabi SAW bersabda, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Sesiapa yang melakukan sesuatu, mengada-adakan sesuatu di dalam urusan agama kami ini, sesuatu yang bukan berasal daripadanya, maka ia tertolak. Hadis ini adalah hadis yang sahih, riwayat Imam Bukhari dan juga riwayat Imam Muslim. Sahabat-sahabat, perhatikan hadis ini betul-betul. Nabi SAW tidak kata kalau niat baik tak apa. Ataupun Nabi tidak kata kalau ramai orang buat tak apa. Nabi juga tidak menyatakan bahawa kalau ustaz ataupun ustazah ajak maka mestilah boleh. Sebaliknya, Nabi SAW menegaskan bahawa apa yang bukan daripada agama maka ia tertolak.
Sebab tu kita kena faham bahawa ustaz dan ustazah bukan automatik menjadi pewaris Nabi hanya kerana memakai jubah, serban, tudung labuh atau pandai berkata-kata. Mereka hanya menjadi pewaris Nabi apabila mereka membawa barang warisan Nabi. Persoalannya, apa sebenarnya warisan para Nabi? Sudah tentu bukan petua pelik-pelik, ritual mistik atau amalan reka-rekaan manusia. Warisan para Nabi ialah ilmu wahyu yang sahih. Maka apabila seseorang ustaz membawa sesuatu yang tidak ada dalil daripada Al-Quran, daripada As-Sunnah, hakikatnya dia bukan membawa warisan Nabi SAW. Dia cuma membawa cerita orang dulu-dulu. Bila cerita ini, bila kisah ini, bila video ini saya kongsikan dengan isteri saya, beliau menyatakan bahawa ini dulu-dulu waktu kecil-kecil ramai orang tua-tua sebut tentang hal ni, sebut tentang cara ini, tetapi fadilat itu berlaku dalam banyak keadaan yang berbeza. Kadang pergi ke hutan, kadang pergi ke tempat yang tidak disukai dan sebagainya. Jadi baru saya tahu rupanya amalan ini memang mempunyai alasan, iaitu kami ikut orang dulu-dulu ajar. Sebab tu kita tengok ustazah tu, dia senang hati ijazahkan kepada orang. Maksudnya dia dapat daripada orang lain, dia bagi pula kepada orang yang mendengar. Sahabat-sahabat, kita kena perhati sungguh-sungguh. Sebab perkataan ikut orang dulu-dulu itu sendiri telah pun dikritik oleh Al-Quran. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a wa la yahtadun. Adakah mereka tetap mahu mengikut nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka tidak mengetahui apa-apa dan tidak mendapat petunjuk? Surah Baqarah ayat 170. Sahabat-sahabat, kita perhatikan persamaan ini. Persamaan orang musyrikun Quraisy yang ada pada zaman Nabi SAW, pada zaman para anbiya, dengan sebahagian dalam masyarakat kita hari ini. Dakwaan ikut nenek moyang, kemudian apa yang diikuti itu tidak ada dalil, bahkan kadang-kala bercanggah pula dengan dalil. Yang ketiga, nenek moyang itu sendiri tidak tahu asal-usul dalil bagi amalan mereka tersebut. Sahabat-sahabat, ini masalah besar dalam agama. Ukuran kebenaran bukan siapa yang buat. Sekali lagi saya ulang, ukuran kebenaran bukan kepada siapa yang buat, tetapi apa dalilnya. Kadang-kadang kita dengar orang kata, Tok Guru kami ajar macam ni, orang tua-tua dulu buat macam ni, kampung kami memang dah amal macam ni, orang negeri kami dah biasa melakukan hal berkenaan. Soalnya mudah, Nabi SAW ajar ataupun tidak? Para sahabat buat ataupun tidak? Kalau tidak ada dalil, kenapa mahu disibukkan manusia dengan perkara yang Allah tidak pernah syariatkan? Agama ini bukan satu eksperimen. Agama ini berteras kepada wahyu. Kalau betul mahu ikut Quran, kalau betul ikut sunnah, maka Quran mesti difahami dengan kefahaman yang betul. Dia tak boleh tafsir ikut kepala otak sendiri sahaja. Al-Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab, maka ia mesti difahami seperti mana orang Arab faham. Bukan dengan tafsiran mistik, kononnya ada kod-kod rahsia ataupun simbol-simbol pelik di dalam Al-Quran yang tidak pernah dikenali oleh ulama-ulama tafsir. Perkataan persamaan, watak dan juga stop yang dekat perkataannya, itu bukan hujah di dalam agama. Ustazah dalam video yang kita tengok tadi, dia ajar bila baca ayat Quran berkenaan kena tahan lidah, tutup mulut. Kononnya rahsia amalan tahan kencing ketika umrah. Ini semua bukan agama. Ini campuran jahil, campuran khurafat dan juga mempermainkan Al-Quran. Bayangkan betapa sesatnya ajaran ustazah berkenaan. Dia ijazahkan perkara yang menyeleweng daripada agama. Baca tabbat yada abi lahabin watab. Dia ajak apabila sebut watab, mulut ditutup. Jadi watab, bukan watab. Dia ajak apabila sebut perkataan watab, mulut mesti ditutup dan lidah diangkat ke langit-langit. Sedangkan kaedah itu salah daripada sudut tajwid. Huruf ba bersabdu di situ dibaca dengan qalqalah kubra, iaitu ada lantunan suara yang jelas ketika waqaf. Sepatutnya dibaca watab, bukannya dia tutup sampai bunyi qalqalah itu hilang. Ini menunjukkan masalah yang cukup besar. Sudahlah kefahaman berkaitan tentang bacaan Al-Quran itu pun dah menyeleweng, bacaan Al-Quran pun dah salah. Sanggup pula melanggar kaedah bacaan Al-Quran semata-mata mahu menghalalkan ritual rekaan mereka. Sedangkan membaca Al-Quran ada adab dia, ada kaedah dia. Nabi SAW menerima bacaan daripada Jibril AS dah cukup bagus dah. Tak ada lagi bacaan lagi bagus daripada tu.
Kita tak boleh reka bacaan menyelisihi bacaan Nabi SAW. Para sahabat Nabi mengambil bacaan daripada Nabi SAW dengan paling tepat. Lalu sepatutnya ia dibaca dengan baik, dibaca dengan betul. Kalau kena buka mulut, bukalah mulut. Jangan pi tutup mulut pula. Sahabat-sahabat, ilmu tajwid bukan ilmu suka-suka, tetapi ia adalah ilmu yang telah ditetapkan sebagai cara menjaga kalamullah daripada diubah-ubah. Allah Ta'ala sebut warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Surah Al-Muzammil ayat yang keempat. Maksud tartil ialah membaca Al-Quran dengan betul, bacaan dengan jelas, bacaan yang teratur, mengikut kaedah yang sahih. Bukan dia baca ikut rasa mistik dia ataupun petua-petua pelik yang merapu, merepek dan meraban. Nabi SAW pernah meriwayatkan hadis kursi. Allah Ta'ala berfirman, aku tidak berhajat kepada sekutu-sekutu. Sesiapa melakukan suatu amalan lalu dia mensyirikkan selainku dalam amalan itu, aku tinggalkan dia dan sekutunya. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Maksudnya Allah hanya menerima ibadah yang ikhlas dan menepati syariat. Ikhlasun niyah wa mutaba'atu sunnah. Bukan ibadah campur aduk dengan reka-rekaan manusia. Sebab itu sahabat-sahabat, jangan mudah terpesona dengan ustazah yang pandai bagi ijazah itu, bagi ijazah ini. Benda pelik-pelik pun dia bagi ijazah. Banyak betul ijazah dia. Bahkan kita tengok pandai pula bermain emosi, mendakwa ada ilmu rahsia. Agama ini dibina atas dasar ilmu, dibina atas dasar dalil, atas kefahaman salaf, bukan atas mimpi, rasa hati, keinginan ataupun petua turun-temurun yang tidak ada asas. Kalau benar cinta kepada Nabi SAW, ikut sunnah baginda. Kalau benar mahu dekat dengan Allah, ikut cara yang Allah syariatkan. Kerana jalan ke syurga bukan dengan kreatif dalam beragama, tetapi dengan ittiba', dengan mengikut Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat, satu lagi perkara. Menahan kencing bukanlah sesuatu yang bagus. Apatah lagi apabila seseorang itu sudah berumur. Ia tidak sihat dan boleh memudaratkan tubuh badan. Bahkan menahan kencing boleh menyebabkan kencing kotor, memudaratkan buah pinggang, risiko batu karang. Bahkan orang yang ada masalah prostat akan jadi lebih teruk sebab tahan kencing. Islam bukan agama yang suruh manusia menyeksa diri atau melakukan perkara yang memudaratkan kesihatan tanpa sebab yang syar'i. Nak kawal kencing tak ada masalah. Kawal waktu kencing ke, minum air secukupnya ke, ataupun dia rancang waktu dia nak pergi tandas sebelum ibadah yang panjang, dan kalau perlu pergi ke tandas, dia pergilah ke tandas. Sahabat-sahabat, dalam hadis juga Nabi SAW pernah larang seseorang solat dalam keadaan menahan sesuatu yang mengganggu diri dia. Nabi SAW sebut, la salata bihadratit ta'am wala huwa yudafi'uhul akhbathan. Tidak sempurna solat ketika makanan telah terhidang dan juga ketika seseorang menahan dua perkara kotor, iaitu kencing atau berak. Hadis ini adalah hadis sahih riwayat Imam Muslim. Sahabat-sahabat, perhatikan, dalam ibadah yang agung seperti solat pun Nabi tak suka seseorang menahan kencing ataupun tahan berak, kerana ia akan mengganggu tubuh kita, fokus kita dan juga ketenangan diri kita. Maka bagaimana boleh datang pula ajaran kononnya tahan kencing itu ada rahsia tertentu, ada cara tertentu, jadi dia tak keluar sehingga membatalkan wuduk kita. Dari mana dalil perkara seperti ini? Nabi SAW tak pernah ajar. Para sahabat Nabi pun tak pernah buat. Kadang-kala sahabat-sahabat, kadang-kala sebahagian amalan pelik ini dibungkus pula dengan istilah agama supaya nampak lebih hebat dan misteri, padahal bila diperiksa tidak ada satu dalil yang sahih pun. Bahkan dari sudut logik dan kesihatan juga ia bermasalah.